Berita boom hari ini. Isu membabitkan pempengaruh media sosial, Cik Apple dan isteri bekas suaminya, Emira Deliati Dewi, semakin hangat apabila masing-masing tampil mendedahkan versi mereka berhubung insiden kekasaran yang berlaku di kediaman Jofliam. Cik Apple mendakwa dirinya dicakar dan cedera di bahagian mata oleh Dewi ketika hadir ke rumah pasangan tersebut untuk mengambil barang peribadinya. Dewi kemudiannya tampil mendakwa dirinya bertindak mempertahankan diri dan turut mengalami luka dan calar pada muka serta hidung akibat rambut ditarik dan wajahnya dicakar. Namun, kedua-dua belah pihak difahamkan telah membuat laporan polis ekoran kejadian yang berlaku. Untuk rekod, Cik Apple dan Jofliam bercerai pada 9 Oktober tahun lalu dan dikurniakan 2 orang anak, Han dan Yuki. Jofliam kemudian bernikah dengan Dewi pada 5 April lalu.